menggunakan Islam untuk mencapai apa? Ya betul, memang pas menunggang agama. Kerana Amal kata puak UMNO tak boleh masuk syurga. Puak memang tak boleh, tapi puak sendiri itu ada dasar. Dasar tu tak boleh ke tak boleh? Puak parti ada dasar dia. Mana boleh parti tak ada dasar? UMNO puak parti ada dasar dia. Puak tak jadi masalah, dasar. Dasar UMNO apa dia? Kebangsaan. Dasar apa dia? Quran hadis termaktub. selari dengan hadis Nabi SAW. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatan nabiyyi. Telah aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi mana kamu berpegang teguh kepada dua perkara itu, iaitu kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Dan Allah berfirman, wa ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang tidak taat kepada Allah dan Rasul, sesungguhnya ia telah sesat sebagaimana sesat yang nyata. Oleh sebab pas menunggang agamalah, PAS tidak sanggup membiarkan negeri-negeri yang diperintah oleh PAS terus menjalankan operasi judi seperti Terengganu, Kelantan, Kedah dan Perlis. Alhamdulillah, itu adalah saham pahala kepada pengundi-pengundi PAS di 4 buah negeri tersebut. Ya, itulah sebab PAS dilabel sebagai penunggang agama. Berlainan pula dengan Datuk Seri Zahid Hamidi. Beliau memang tidak menunggang agama, dan kerana beliau tidak menunggang agamalah beliau sanggup menipu dengan bersumpah dengan nama Allah. Apakah ciri-ciri orang munafik? Dan saya ingin menyatakan di sini bahawa apabila ada tuduhan-tuduhan kepada Presiden yang dia ingin membawa UMNO ini bersama PH dan DAP, Presiden bersumpah wallahi wa billahi wa tallahi bahawa saya tidak akan menyokong Anwar Ibrahim untuk jadi Perdana Menteri, dan saya tidak akan bersama dengan PH-DAP di hadapan beberapa ahli parlimen. Saya ada ketika itu. Ini baru sehari dua. So kawan-kawan, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Dan sesungguhnya kami jadikan neraka jahanam itu banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati tetapi tidak mahu memahami dengannya ayat-ayat Allah, dan yang mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan yang mempunyai telinga tetapi tidak